Sebenarnya yang pertama hari Jumaat, kita ada satu, saya perasan kita ada satu genre yang kita overlook di Nusantara ni, Melayu punya Nusantara. Kita ada satu event yang orang Arab pun tak ada, kenduri doa selamat. Jadi since 2017 kami dah cuba perfectkan benda ni. What is it about? Macam mana juga menjawab why, kenapa doa selamat selalu macam boring. Kita susah nak ajak member kan. Bro, boleh tak weekend ni aku ada doa selamat sikit kat rumah aku, jom datang. Orang semua akan cakap InsyaAllah tu kita tahu daripada tu memang tak datang. Susah kan. Jadi instead of kita nak kecah ke rumah kita ada ramai kafe ni, ada banyak kafe yang di-own oleh orang Melayu Islam yang kita boleh utilize, yang kita boleh panggil member kan. Instead of cakap dia tu duit orang selamat, bro aku ada beli talam aku ada makan free, nanti datanglah hari Jumaat bla kat mana, pasal ada show sikit. Mesti orang datang dah makan free, ada show. So itulah macam trik lah. Jadi dia nama dia Semoga BC, stands for Semoga Berdoa Conference. Sebagai pesan, bila kami pergi ke Kamboja, ke Vietnam ke, semoga merupakan satu bahasa universal, doa. Kamboja pun ada, Vietnam pun ada. Semua it's all good. Tidak ada semoga yang baik, tak baik. So dia punya hashtag hashtag saling mendoakan. So I think dalam masa 5 tahun yang lepas kita tukar pada saling senyum mendoakan. Yang pertama sekali telah diwujudkan pada tahun 2017. Jadi setelah puan muda, kenapa kita nak dokumentkan? Maksudnya supaya satu hari bila kami dah tak ada, benda ni boleh berjalan. Sebab dia sangat mudah. Kita nak ajar kau macam mana nak buat. Ini pun poster saya buat sendiri, pakai Paint je, Microsoft Paint. Ini selepas kemenangan Liverpool tu kita buat. Satu masa tu kita pernah buat sebulan sekali. Kita dah kumpulkan siap-siap. Ini adalah satu, kalau siapa yang legend lah. Sekitar 2003 ke atas ada satu event yang pelik bernama Layatan Syaf. Pelik. Dia satu gotong royong yang kita sama-sama berjalan. Daripada Semoga BC merupakan pengajaran daripada the whole Layatan Syaf. Layatan Syaf bukan event, dia adalah satu gotong royong seniman bersama yang ada total freedom nak buat apa-apa saja. Dan kita sentiasa ada tabung untuk anak yatim, sentiasa ada. Di Sabah pun pernah buat. Di mana ada saja, ada kafe di situ ada. Dan kita ada macam dalam ni ada, ini merupakan Yayasan Al-Fatihah. Yayasan Al-Fatihah maksudnya dia ada broadcast list. Jadi siapa-siapa nak angkat tangan, occasionally kita akan hantar sila bagi Al-Fatihah pada orang yang dah meninggal ataupun orang yang belum meninggal pun boleh, non-Muslim pun boleh. Kalau kata kita nak jumpa bos kita, bos nak marah aku esok lah, so kita hantar nama bos. So dia akan keluar dalam mesej macam Yayasan Al-Fatihah menjemput anda untuk mensedekah, menghadiahkan Al-Fatihah kepada Mr. Elvin. Boleh lah. InsyaAllah esok clear. Maksudnya kita nak mandra lah dengan Al-Fatihah. So in all these events, yang paling best sebenarnya ni, sebab ini akan membantu kita di akhirat pula. Ini something yang macam last kali kita punya event adalah di Pustaka Peringatan Piramli dan diakui oleh Hakim Negara Malaysia sebagai yang punya official CSR program. Dia punya format biasa lah, dia punya format sangat simple. Pukul 6 kita akan pasang wayang nama Alkaline Film Fest. Selalunya kita akan pasang filem-filem ni lah, Alibaba Bujang Lampur, Merdeka Bujang Lampur. Sebab yang ni dah biasa lah, sebab apa orang tengok Alibaba Bujang Lampur, Merdeka Bujang Lampur, semua orang dah tahu ending. Maksudnya kalau maghrib awal tak apa, tak ada, semua tak mahal, tak marah. Dan